Apakah hukum berak sambil isap rokok? Dak semalam aku tanya dah kalau berang. Kalau berang soalan yang sama. Tapi orang lain-lain ni. Satu minit semalam udus sikit tulisan. Semalam isap rokok sambil berak. Ni apakah hukum berak sambil isap rokok? Dia satu mazhab dua orang. Tak? Minjam mani ada sekor, kalau berang ada sekor. Isap rokok ni jumhur ulama kata haram, sebagian ulama kata makruh. Tu suku dah. Kalau masuk dalam jambaran, tak usah kata isap rokok haram atau makruh tadi. Bersembang haram tak? Bersembang tak haram, berbual. Tapi bila masuk dalam jambang berak kecing berbual, Allah marah. Tengah ulama kata makruh, tengah ulama kata haram. Pasal rokok asal kira hadak malik. Hak ni hak bercakap. Boleh buang dalam jambang. Tok imam masuk dulu jambang sejik. Nyak nak berak. Dah ada bunyi buka pintu bilik sebelah pula. Tok imam temung tak hilang. Aku berak. Patusnya bunyi. Tok imam tu kuat tok imam. Jadi angin jadi. Gak nandang. Hadis kata Allah murka dua orang yang berbual-bual sambil buang air. Hak cakap telefon dia dalam kamera. Surah jamaah tengah berak. Aduh ijah Ni ani nak gambar tu Kuih tak itik tu. Nak anda. Tunang ni dia RM30. Bunyi kat bawah tu duit tak itik. Kau atas dah tak itik, bawah tu duit tak ani. Berat tenang.